Mari beli ayam gunting. Bang, kenapa ayam ni tak gunting dan ada lidi? Oh, ni ayam lidi. Kalau nak gunting, abang boleh gunting kan? Kalau macam tu, saya nak ayam gunting spicy satu. Baik. Nah, terima kasih. Bang, nak air lelo? Okey. Ikat tepi Banyaklah kau. Kita nak beli apa sebenarnya ni? Kita kena beli ikut list yang ibu bagi ni. 16 sate lembu. Jom beli sate dulu. Steak wak, aku mahu 16 sate lembu. Oh, okey. Nah, terima kasih. Seramnya muka dia. Biar aku pula yang baca. 2 bungkus murtabak daging. Ya, Dek. Nak murtabak apa? Daging. Nah, terima kasih. Itu je yang ada dalam list. Tapi ada baki RM10 je tinggal. Bagilah. Aku nak beli wang setagih nak sikat lah. Tak boleh. Meanwhile, Bajet kita RM10 je tau. Bang, nak tu. Dah lah lebih daripada RM10. Kau tak habis siap Woi, aku nak refund. Air ni tawar. Kau tak puasa Separuh hari. Patut nak tak dapat duit raya. Weh, Akil. Hah? Saya ke? Ya? Saya bukan Akil. Jangan pura-pura lah. By the way, tolong aku niaga boleh? Saya bukan Akil lah. Ama, nak teh boba cup kecil satu? Okey. Nah, Terima kasih. Dek. Jangan makan depan abang. Abang puasa lah. Tak nak. Kau siapa nak arahkan aku? Sorry Ama, dia ni nakal sikit. Hah? Kau ni cari pasal kan? Ya! Aku